Selamat datang ke saluran Berita 101, saluran yang membawakan info semasa dan perkembangan bantuan terkini untuk rakyat. Ketika ini, terdapat dua bantuan utama yang menjadi persoalan ramai, khususnya berkaitan tarikh pelaksanaan dan kedua-duanya dijangka berkemungkinan bermula sekitar Februari 2026. Bantuan pertama melibatkan bayaran antara 300 hingga 950 dibayar setiap 4 bulan sekali. Manakala bantuan kedua pula melibatkan bayaran RM900 setiap fasa dengan keseluruhan bayaran dibuat secara 4 fasa. Persoalan utama yang sering ditanya ialah bilakah sebenarnya kedua-dua bantuan ini akan mula dilaksanakan. Bagi bantuan pertama, terdapat penambahbaikan berbanding tahun lepas. Jika sebelum ini jumlah bantuan berada sekitar RM250 hingga RM800 bagi tahun 2026, jumlahnya diperkatakan meningkat kepada RM300 hingga RM950 bergantung kepada kategori penerima. Bantuan ini dikenali sebagai Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau SKAS dan melibatkan 3 kategori penerima iaitu isi rumah, warga emas tanpa pasangan serta bujang berumur 21 hingga 59 tahun. Kategori isi rumah sebelum ini menerima RM800 dan bagi tahun 2026 jumlah ini diperkatakan meningkat kepada RM950 dengan bayaran dibuat setiap 4 bulan. Bagi warga emas tanpa pasangan, jumlah bantuan dinaikkan daripada RM400 kepada RM500. Manakala kategori bujang 21 hingga 59 tahun yang sebelum ini menerima RM250 diperkatakan akan menerima RM300 bagi tahun 2026. Kelayakan SKAS ini adalah berdasarkan kelulusan STR. Ini bermaksud penerima STR termasuk kategori bujang yang hanya menerima bantuan dalam bentuk SARA dijangka layak menerima SKAS selagi lulus STR. Namun perlu diingatkan, bayaran SKAS bukan dalam bentuk tunai dan tidak dimasukkan ke akaun bank. Bantuan disalurkan melalui aplikasi SP Global dan boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan asas di kedai-kedai terpilih tanpa had jenis barangan. Dari segi tarikh pelaksanaan, memandangkan bayaran dibuat setiap 4 bulan, terdapat kemungkinan ia bermula sekitar Februari, Mac atau selewat-lewatnya April. Ada juga ura-ura mengatakan bayaran mungkin dibuat sebelum Tahun Baru Cina atau sebelum Hari Raya Aidilfitri, namun setakat ini masih belum ada kenyataan rasmi. Beralih kepada bantuan kedua, iaitu Program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah. Program ini pernah menjadi perhatian tahun lepas susulan isu kelewatan bayaran dan kekeliruan kelayakan. Program ini menawarkan RM900 setiap fasa dengan 4 fasa bayaran, menjadikan jumlah keseluruhan RM3,600. Namun, bantuan ini hanya disasarkan kepada ketua isi rumah yang tersenarai dalam data e-kasih dan disahkan sebagai miskin atau miskin tegar. Disebabkan syarat kelayakan yang ketat, jumlah penerima adalah terhad. Bagi tahun 2026, setakat ini masih belum ada maklumat rasmi sama ada akan berlaku penambahbaikan atau proses rayuan seperti tahun sebelumnya. Dalam pembentangan bajet Sabah 2026, ada dinyatakan bahawa program ini akan diteruskan namun tiada perincian lanjut diumumkan. Malah maklumat di laman rasmi padans.sabah.gov.my masih memaparkan info lama. Kesimpulannya, SKAS Sarawak dan Program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah masih belum mempunyai tarikh pelaksanaan yang jelas. Orang ramai dinasihatkan untuk menunggu pengumuman rasmi daripada pihak berwajib. Kami di Berita 101 akan terus memantau dan berkongsi maklumat sahih sebaik sahaja diumumkan.